Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Memang DAP ini nak lawan titah Sultan Pahang ke apa? Konon-kononlah, kenyataan ahli Parlimen Raub itu merupakan kenyataan peribadi. Tengok-tengok, mereka yang bersungguh-sungguh hendak cuba settle hal antara pekebun-pekebun haram penceroboh itu dengan kerajaan negeri Pahang. Hai DAP, kalau Sultan pun kau tak nak taat, apa cerita kau sekarang? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemelut berkenaan dengan pencerobohan tanah dekat Raub itu tuan-tuan dan puan-puan memang nampak gayanya masih terbelit lagi sebenarnya. Walaupun secara asasnya masalah itu patut diselesaikan lama dah dan patut diselesaikan tatkala Sultan Pahang telah bertitah 2 kali baginda bertitah dalam masa yang terdekat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa pencerobohan dekat tanah Hutan Simpan Pahang itu mestilah dinoktahkan sesegera yang mungkin. Yang pertama ketika Majlis Aidilfitri yang telah saya kongsikan tak berapa lama dahulu, di mana Sultan Pahang telah menyatakan betapa baginda murka dengan tindakan sesetengah pihak yang telah menceroboh tanah-tanah Pahang dan juga meraup segala keuntungan untuk kepentingan peribadi mereka. Dan baginda telah meminta agar rakyat Pahang menjadi mata dan telinga Sultan Pahang untuk memastikan pencerobohan ini tidak lagi berlaku. Tetapi ucapan baginda itu, titah baginda itu masa sambutan Aidilfitri itu macam agak umum sikit. Tengok-tengok ketika majlis pembukaan sidang DUN Pahang baru-baru ini tuan-tuan dan puan sekalian, setepatnya pada Jumaat yang lepas, sekali lagi Sultan Pahang telah bertitah yang kali ini jauh lebih keras. Di mana Sultan Pahang dalam titah baginda ketika pembukaan sidang DUN itu telah menyatakan bahawa pencerobohan ini merupakan musuh utama kerajaan Pahang, musuh utama Kesultanan Pahang, selain daripada masalah dadah dan juga penjenayah-penjenayah yang lain. Di mana, kata Sultan Pahang, pencerobohan ini mestilah dinoktahkan. Dan betapa baginda serius dalam hal ini apabila baginda telah adres semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Pahang sebelum baginda memerlukan titah baginda berkenaan dengan pencerobohan tanah itu. Kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa kita tidak perlu menjadi cilik pandai ataupun saintis roket untuk memahami betapa titah Sultan Pahang itu merupakan satu titah yang sudah penghujungnya, sudah titah muktamad, tidak ada lagi ruang rundingan dan sebagainya. Kata Sultan, no, kita kena nyahkan para penceroboh ini dari tanah Pahang. Sebab ini adalah hak negeri Pahang, hak baginda dan tidak sepatutnya dijadikan sebagai bahan rundingan dan sebagainya. Tak kira berapa juta tahun pun kau usahakan tanah itu dan macam-macam lagi. Tetapi kalau baginda kata, no, this is my land, you have to go, then you have to go. Maka kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Wan Rusdi nampak gayanya patuh pada titah Sultan Pahang itu. Dan mereka telah mengadakan beberapa operasi untuk menebang pokok-pokok durian dan cuba untuk menyahkan para penceroboh dari tanah hutan simpan Pahang tersebut. Tetapi kita semua tahu yang para pekebun haram, para penceroboh dekat tanah hutan simpan Pahang itu yang konon-kononnya mengusahakan tanaman durian musang king itu mendapat perlindungan dan juga backup dari ahli Parlimen Raub dari DAP di kawasan tersebut iaitu Chow Fui Yun. Di mana Chow Fui Yun ini tuan-tuan dan puan sekalian tidak seperti MP-MP sebelum beliau memang nampak gayanya begitu lantang mempertahankan nasib para pekebun haram itu secara asasnya. Kita dapat lihat yang Chow Fui Yun sentiasa turun padang, berdemo bersama-sama dengan Samkap ataupun Sif Musangkin Alliance. Chow Fui Yun juga telah berada sebagai benteng pertahanan untuk mempertahankan ladang haram itu daripada dilanduk oleh pihak penguasa. Kiranya beliau ini memang betul-betul hendak menghalang tugas penguasa sampailah beliau dan juga pengerusi Samka iaitu Winston telah ditahan oleh pihak polis sebelum dibebaskan besoknya atas jaminan polis tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sekadar untuk trivia tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya tahu ada di antara anak-anak papa yang menyatakan kenapa kerajaan terdahulu tak buat kerja, kenapa PN tak buat hal dan sebagainya dekat situ, kenapa PN tak selesaikan. Anda kena ingat satu perkara, Raub ini tidak pernah berada dalam tangan Perikatan Nasional baik dalam parti apa sekalipun. Sebelum ini Raub memang di bawah Barisan Nasional. Sebelum kehilangan Raub ini ke tangan DAP pada peringkat awalnya kepada Muhammad Arif Subri, dan kemudiannya digantikan dengan Tengku Zulkifli Shah Raja Puji dan kini Chow Fui Yun. Ketiga-tiga mereka ini adalah dari DAP. Ya, Arif dan juga Tengku Zulkifli itu dari DAP. Bukan dari PAS, bukan dari Bersatu, bukan dari PKR, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ini anda kena tahu betul-betul.
Tetapi walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak nampak Arif Subri ke ataupun si Tengku Zulkifli Shah itu mempertahankan gila-gila para pegawai haram ini. Tetapi datang Chow Foo Yun, beliau memang turun padang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bersungguh-sungguh beliau mempertahankan para pegawai haram itu secara asasnya. Tetapi bila ditanyakan kepada DAP, tuan-tuan dan puan-puan, DAP kata tindakan Chow Foo Yun itu adalah tindakan yang bersifat peribadi dan tidak menggambarkan pendirian DAP. Tetapi pelik juga, kalau DAP kata macam tu, kenapa Anthony Loke iaitu Setiausaha Agung DAP menyatakan bahawa mereka akan membantu Chow Foo Yun dari segi perundangan untuk dibebaskan dari tahanan polis dan sebagainya. Kalau betul tindakan Chow Foo Yun itu bersifat peribadi, kau tak payah tolong pun masalahnya sebab memang jelas-jelas dia ini dah menghalang tugas penguatkuasa. Jadi macam kelakar pula bila DAP betul-betul nak bantu ahli parlimen dia yang konon-kononnya mengeluarkan kenyataan atau bertindak atas kapasiti peribadi daripada tahanan polis sebab yelah, kau sendiri kata dia tu merupakan orang yang tidak bertindak atas saran parti, betul tak? Tetapi yang lagi kelakar, tuan-tuan dan puan-puan, dan yang lagi menjengkelkan, DAP dalam satu kenyataan semalam telah menyatakan bahawa mereka sudi untuk menjadi jambatan perundingan antara pihak pekebun-pekebun haram para penceroboh itu dengan kerajaan negeri untuk mencapai satu penyelesaian yang betul-betul konkret dan juga yang harmoni secara asasnya. Kenapa? Kerana DAP, terutamanya DAP Pahang mengatakan bahawa ladang musangki itu dah lama. Dan kemudiannya mereka telah mengusahakan tanaman musangking itu sehinggalah musangking dikenali di seluruh dunia. Meletakkan raup dekat peta dunia konon-kononnya kan. Konon lah meletakkan raup dekat peta dunia. Tapi selama ini cukai pun kau tak pernah bayar dekat kerajaan negeri Pahang, betul tak? Dia punya premium tanah pun kau tak pernah bayar dekat negeri Pahang. Tengok-tengok bila kita nak halau kau, kita dah lama dah. Kita dah melukiskan lama dah. Kita dah mengharumkan nama Pahang. Celah mana yang kena harukan nama Pahang? Tak apalah. Kau dah famous tak apa. Kau tak payah bayar pun. Dia ibaratnya macam, tak apa. Aku nak famouskan kedai kau. Aku makan dekat sini. Aku tak payah bayar lah ya. Sebab aku dah tolong famouskan kedai kau. Macam tu ke? Banyak cantik muka kau kan? Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi itulah. DAP kata mereka nak jadi jambatan perundingan antara kerajaan negeri Pahang dan juga para pekebun haram, para penceroboh yang tidak bermoral itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan, DAP kata mereka menjunjung titah Sultan Pahang. Macam mana tu? Kalau engkau betul kata menjunjung titah Sultan Pahang, bermaksud engkau tak payah masuk campur. Dan kau nasihatkan Chow Foo Yun supaya jangan mempertahankan para pekebun haram, para penceroboh yang tidak berfaedah itu. Sepatutnya kau nasihatkan Chow Foo Yun untuk belah. Tak payah masuk campur. Sekarang Sultan Pahang dapat titah, tanah ini kena dibersihkan dari penceroboh. So tak apalah, kita junjung titah Sultan Pahang. Baru betul. Tetapi kau kata kau junjung titah Sultan Pahang, dalam masa yang sama juga engkau nak menjadi jambatan berunding antara penceroboh haram yang tak sepatutnya wujud itu dengan kerajaan negeri Pahang dan juga Sultan Pahang. Banyak cantik muka engkau, agak-agaklah kau nak mengencing kan? Jadi secara asasnya boleh kita katakan sebenarnya perjuangan Chow Foo Yun itu memang direstui oleh DAP. Bukannya mereka tak restui, bukan mereka tak tahu. Dan of course bila DAP kata nak jadi jambatan, secara indirectly, mereka mengatakan bahawa Chow Foo Yun itu tidak bertindak secara peribadi. Dia bertindak memang atas kapasiti sebagai ahli parlimen DAP dan kami akan backup dia walaupun Sultan kata benda ini tak patut di backup. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan sekalian. Jelas dan nyata sebenarnya DAP Pahang ini telah melanggar bahkan engkar titah diraja. Dan apa hukuman untuk mereka yang engkar titah diraja, tuan-tuan dan sekalian? Anda jawab sendiri sebenarnya. Tetapi adakah orang seperti ini yang anda hendak jadikan sebagai kerajaan dekat negeri Pahang ataupun di mana-mana saja termasuk dekat negara kita ini? Kita tak nak orang yang engkar titah diraja ini yang terang-terang titah arahan diengkari menjadi kerajaan. Come on lah rakyat Malaysia. Mana pergi kesetiaan kepada raja dan negara? Sampai titah raja pun kau boleh buat tak gerti, kau boleh mempermainkan semata-mata hendak mempertahankan para pegawai haram, para penceroboh yang tidak bermoral itu sebenarnya. Tetapi, ini best. Sultan Pahang nampak gayanya macam ada satu buat move yang sangat-sangat dahsyat. Di mana Sultan Pahang baru-baru ini, semalam kalau tak salah saya, telah berkenan menerima hadap Panglima-Panglima Angkatan Tentera, Ketua-Ketua Brigade. Ramai Ketua Brigade turun. Tak kira daripada bahagian mana sekalipun, ramai yang duk menghadap Sultan Pahang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada gambar dikongsikan oleh Kesultanan Pahang. Tak ingat dunia. Sebab apa tahu? Sebab Sultan Pahang ini, raja-raja ini merupakan patron kepada Angkatan Tentera Malaysia, betul tak?
Dan bila tengok Sultan Pahang secara terbuka dan terang-terang menunjukkan bahawa baginda telah menerima dan berkenan menerima hadap para panglima angkatan tentera ini, menunjukkan macam ada satu mesej yang disampaikan, yang ingin disampaikan kepada para pekebun haram, para penceroboh yang tidak reti bahasa itu, tuan-tuan dan sekalian. Seolah-olahnya Sultan Pahang macam nak bagi hint, kalau kau terus berdegil, kalau masih lagi ada orang yang ingkar titah perintah aku, maka aku akan gunakan tentera untuk menyahkan kau. Mungkin itulah yang cuba dimaksudkan oleh Sultan Pahang. Saya bukanlah seorang ahli nujum yang boleh membaca fikiran sesiapa. Tetapi saya tak nampak Sultan Pahang ambil tindakan macam ni semua ni kan. Yang duk tunjuk betapa baginda telah menerima hadap bukan seorang, bukan dua orang, tapi ramai panglima-panglima angkatan tentera. Uish, luar biasa tuan-tuan dan sekalian. Satu mesej yang saya rasa sangat-sangat kriptik tetapi juga sangat-sangat jelas dalam masa yang sama. Betapa baginda nampak gayanya nak buat satu move yang memang tak akan ada sesiapa pun yang akan mampu menghalangnya. Jadi adakah benar Sultan Pahang nak buat move untuk menggunakan tentera bagi menyahkan para penceroboh itu? Saya tak tahu. Tetapi kalau betul Sultan Pahang nak macam tu, saya sokong 100%. Sebab anda kata kalau polis tak mampu nak settlekan hal kerana kekangan undang-undang, kalau pihak penguatkuasa dan PBT pun tak mampu nak settlekan, kalaulah kerajaan negeri pun tak mampu nak settlekan hal, maka jawapannya guna tentera saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru ada akal, betul tak? Jadi kepada para penceroboh yang tak gerti-gerti bahasa ini, kepada para pekebun haram, kepada Chow Fui Yun, you are living in a borrowed time. Anda sekarang ini tengah berada dalam masa yang suntuk dan anda tidak ada pilihan. You have no choice but to get lost from that land. Kau kena belah daripada tanah itu. Sebab Sultan Pahang dah bertitah 2 kali. Dan kali nampak gayanya, Sultan Pahang tidak main-main. Bagi dia serius bila bagi dia kata, kau kena belah dan aku nak noktahkan pencerobohan dekat tanah Pahang ini. Tetapi kalau kau masih lagi nak buat tak kerti bahasa kau, mungkin kau kena tunggu Sultan Pahang tanyakan soalan ini kepada kau. Masa itu, tunggu je lah apa nasib ya. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?